Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak jual lemon. Okay guys, aku nak jual lemon. Kenapa nak jual lemon dah? Sebab apa? Sebab kali ni kita akan jadi jutawan. Okay, aku nak jadi jutawan. Aku nak jadi kaya. Lepas tu kita dah kena jual lemon. Okay, tapi kali ni kita lain sikit. Kita tak guna apa nama, normal-normal lah. Kita akan guna Robux. Okay, kita akan pay to win. Okay, kita akan pay to win dalam game ni, guna Robux yang kita ada. Sebenarnya aku tak tahu berapa Robux yang aku ada sekarang ni, tapi tak apa, kita akan dapat tahu nanti. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, let's go. Alright guys, lemon stand $1. Okay, baik, $1. Okay, kita klik. Okay, kita klik. Oh, kita dapat $2, $3 kat sini. Okay, tak apa. Oh, okay, kita kena upgrade yang ni lah, juicer. 2 kali lemon stand cash kita. Okay, tak apa. Okay, ni kita akan dapat 2 kali. So basically kita akan dapat $2 something like that lah. $2. Okay. Oh, kita boleh upgrade guys. Okay, upgrade. Macam mana kita nak pay to win dalam game ni? Takkanlah saya nak klik ni je. Saya klik sambil upgrade ni ya. Okay, tapi kan aku rasa mesti dia macam ada tempat kan untuk. Tak ada weh. Macam mana aku nak pay to win macam ni kalau tak ada tempat? Alai, macam mana saya nak pay to win Macam mana aku nak pay to win weh? Macam mana aku nak pay to win ni? Aku klik je daripada tadi. Okay, kita boleh dah beli yang $100 ni. Oh, dia auto pick up untuk kita lah ni. Okay. Baik. Sekejap, kita kena check macam mana kita nak pay to win dalam game ni. Okay, kita macam mana nak pay to win dalam game ni. Okay, kita kena cari cara. Okay, kita boleh upgrade yang cup stand ni. Ni apa pula? Billboard 3 kali lemon stand speed eater. Okay, baiklah. Okay, kita dah boleh upgrade. Sekarang ni macam mana kita nak pay to win ni? Okay, kita upgrade je lagi. Okay, aku nak kumpul duit tau, nak beli lemon dash ni, new income source kita. Okay, aku nak kumpul duit untuk beli tu. Tapi sekarang ni kita kena cek. Oh, kat sini kot, customize bash setting. Ada apa kat setting? Tak ada apa-apa pun. Tak ada. Okay, aku dah jumpa guys. Ini kita pay to win kat sini. Okay guys, kita pay to win kat sini. Okay, manage apa? Okay. Oh, run faster. Gotta go fast. Okay. Oh, show me. Okay, kita dapat income source yang baru. Mana. Kita akan speed run game ni guys. Kita akan speed run. Okay. Baik. 995,000 tu. Okay, kita klik. Kita upgrade lagi guys. Kita upgrade je lagi. Oh, tak cukup duit. Kita kena pay to win ni guys. Macam mana nak increase income macam mana ni? Macam mana? Oh, ini ada 8 kali ya guys. Kalau aku beli ni memang mantap lah weh. Aku beli 15 minit boleh lah guys. Kita boleh beli. Okay, sedia. Boom, let's go. 8 kali boost. 1,000 je. Kita farming banyak-banyak guys. Kita dah ada 20,000 kat sini. Okay, kita pergi ke sini. Okay, kita klik ni. Okay, ni tak ada ni lah orang lah. Ni manager dia. Manager kena belilah 995,000. Banyak juga duit kita perlukan Kita upgrade je banyak-banyak guys. Kan. Lagi banyak duit kita dapat, betul tak? Kan nak kata tadi aku nak jadi kaya, betul tak? Aku dah mention tadi aku nak jadi kaya nak jadi jutawan, betul tak? Okay. Sekarang ni kan kita dah ada 8 kali punya. Memang kaya lah kita. Kita dah guys 633,000 guys.
RM633,000 Okey, kita dah boleh belilah ni kan. Kita dah ada manager. Oh, ni tak dapat kali. Oh, dia satu je lah. Weh, memang bazirnya. Tak apa. Ni 1 juta 2 juta guys. Untuk berapa second 2 juta ni? 15 second kita dapat 2 juta guys. Okay, kita floor. Okay, kita speed run guys. Kita speed run. Okay guys, dia minta ni. Salutation, my calculation predict a lemon shortage. Okay, dia nak bagi kita 45 million. Okay, tapi kita boleh minta dia upkan sikit lah. Okay, kita ni high demand lah orang kata kan. Kita lah minta tinggi sikit. 50 juta. Okay lah. Sebab dia kan my might disagree kan. Kalau saya minta lagi tinggi nanti, dia takut, dia tak suka lah. Dia tak suka. Okay, tak apa. Okay, aku nak ni lah. Ceiling light. Okay guys, kemas guys. Let's go guys. Wow, memang function benda tu. Aku rasa memang function lah beli. Let's go, cepat sikit weh. Okay, upgrade lagi. Oi, 30, oi, 50, 60, 70. Oi, 1 juta guys. Kita dah jadi jutawan. Okay, tapi itu senang sangat je kan. Kita upkan lagi lah. Kita tengok sejauh mana kita boleh pergi. Okay guys. Apa ni? Kita boleh klik lah guys. Kita boleh klik lah. Wah. Lah kan, nama pun jual lemon. Dah mestilah kena petik buah lemon tu lah guys. Okay, aku petik satu-satu. Okay, semua pokok aku petik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sabar. Kita upgrade dulu guys. Kita upgrade dulu. $14 trilion. Aku baru ada 32 juta 32 bilion weh. Apa ni? Teleport. Okay. Dia teleport kat tempat kita bekerja tu lah. Okay, faham. Fans boleh beli. Ni boleh beli. Beli. Kita langgar je semua. Kita langgar je. Tak kisahlah berapa harga kita langgar. 270 bilion weh. Kita kena beli lagi. Kita kena pay to win lagi guys. Macam kita kata tadi, kita akan pay to win dalam game ni guys. Okay. Apa ni? Get 30 minutes of profit instantly. Kenapa tak make 4 hours juga terus kan? Guys. Wah. Tapi kalau macam ni, baik kita upgrade banyak-banyak dulu kan. Lepas tu, betul tak? Baik kita upgrade banyak-banyak dulu guys. Barulah sedap kita punya income nanti. Kita upgrade dulu. Upgrade. Saya klik laju ni. Laju lagi. 2 bilion. Okay, 2 bilion every 0.04 second guys. Setiap 0.04 saat. Ni pula. Okay, korang dengar saya klik, korang dengar tengok tu. Dengar kan bunyi saya klik. Laju. Dapat berapa bilion? 3 bilion. Let's go. 21 bilion guys. 21 bilion guys. Bukan kaleng-kaleng guys. Guys, tengok tu. Ada satellite lagi atas tu. Uish. Kalau aku petik buah lemon dia. Boleh. Sama je dia punya duit yang masuk. Sama je lah guys. Duit yang dia masuk tu sama je.
Upgrade sampai 6 bilion. Kalau boleh 10 bilion lah. Oh macam tak boleh lah sampai 10 bilion. Macam boleh je. Dah lebih 10 bilion lah. Okay, lagi. Klik je. Okay, dah cukup lah. Dah cukup lah. 41 bilion. Okay, boleh lah. Boleh. Kita akan cuba sampai baik lah untuk dapat bangunan macam tu. Apa ni? We like what you are doing. Keep it up. Okay. Jangan jadi misterius sangat Jangan jadi misterius sangat. Saya akan mengalahkan awak lah. Saya adalah jutawan paling profesional. Okay, aku cakap kencang je kan. Tapi kau tengok lah aku punya tempat ni macam mana. Sabar. Oh, tu boleh upgrade. Oh, kita dah boleh beli dah tu. Apa nama? Manager kita. Yeah, let's go guys. Kita boleh beli kita punya oh, kita memang dah ada dah. Upgrade lagi. Okay, 1 trilion. Okay, let's go. Okay, kali ni boleh. Kita beli. Okay. Oh, sabar. Hey boss, my lemon plants are very serious. Can I buy yours for 15 trillion? Tinggi lagi. I found more cash. Tinggi lagi. Builderman dia cancel dia punya. Tadi nak beli, lepas tu tiba-tiba cancel. Sebab up sikit je lagi. Alah, dia cancel pula. Tak apa, kita beli lah. Get 4 hours of profit. 90 Robux guys. 90 Robux Okay, kita buy. Let's go. Wow. Weh, 18 quadrillion guys. 18 quadrillion guys. Kita boleh beli semua benda kat sini. Beli. Oh guys, let's go. Tengok dia darab 4.2 income speed. Okay guys, maksudnya laju. Okay, income kita makin masuk. Okay, kita dah beli dah. Okay, kali ni kita upgrade pula. Kita punya apa nama? Kita punya income lah. Kita upgrade kita punya source of income kita. Oh, boleh. Okay, kita upgrade, kita tekan. Lagi kita kaya kan. Come on, tekan je. 1 trilion. Okay, kita pergi kat apa nama? Beli je. Kita ni pula, kat sini pula. Okay, let's go. Apa ni? Hey boss, my lemon plants are very serious. Can I buy? Oh, okay, boleh. 8 quadrillion, boleh, perfect lah tu. Malah minta lagi, nanti kena cancel lagi kan. Cancel lagi, rugilah. Apa salahnya kita ambil keuntungan? Bukannya kita rugi apa-apa, betul tak? 21 quintillion. Jauh lagi ni guys. Sorry guys, saya cakap saya memang tidak reti dalam bisnes ni. Okay, adalah aku yakin apa daripada tadi ni. Kita beli lagi yang 8 kali ni pula. Kita beli je. Alamak, robot kita tinggal sikit je ni. Let's go guys. Okay.
So guys, saya akan AFK, okay? Okay, aku akan AFK sekejap lah, okay? Aku akan AFK sekejap. Kita tengok lah. Lepas aku kembali, kita tengok apa yang akan jadi dekat tempat kita, okay? So, aku AFK sekejap. Boom. Okay guys, kita dah kembali, okay guys? Kita dah kembali balik. Kita dapat 8 sextillion guys. Come on. Okay, kali ni aku tak tahu. Kita upgrade semua yang kita boleh. Ni apa? Boleh. Play Lemon Dash. Go, 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 go. Tak apa, tak tahu. Oh, main bola. Okay, okay. Main bola. Kita jadi Malufi guys. Okay. Let's go. Clear. Tangan aku tak cukup ni lah. Jari aku tak cukup laju. Oh, kita nombor 1 guys. Wow, 463 quintillion guys. Let's go. Okay guys. Kita kena upgrade apa yang kita boleh upgrade, okay? Sebab saya rasa video kali ni dah panjang dah, tapi tak apa. Kita akan laju-laju, okay? Kita laju-laju. Upgrade. Wah. Oh, boleh upgrade je. Kalau boleh upgrade je. $48 Robux je. Kita nak buat macam mana Saya rasa patut beli 5 minit cash ke. Saya rasa tak berbaloi lah Kita pergi beli ni lah Kita pergi beli speed bagi laju kan lagi. Tapi tak apa, kita ni dulu, kita upgrade dulu semua. Kita speed run guys, okay?
Okay guys, okay, kita ada deal. Hi, I need lemons before my price range to Sicilian. Okay, deal. Kali ni kita dah, tadi saya speedrun kan. Aku speedrun tadi memang kira power gak kan. Sebab tu sekarang ni saya rasa kita akan cuba untuk dapatkan tingkat kedua tu. Okay, kita akan cuba dapat tingkat kedua tu. Okay, tak apa-apa, kita speedrun je guys. Speedrun je ni. Okay, ni upgrade je semua. Ni ambil lemon ni sikit. Okay. Aku petik 5 pula lemon guys. Tengok, kita petik je lemon ni banyak-banyak. Okay. Kita nak ni lah, at least dapat tingkat kedua lah. Okay. Bukan dapat tingkat kedua, tingkat ketiga kot. Boleh lah floor yang ketiga Oh, kita akan set Sicilian guys, 25. Okay, dapat third floor. Penat tau aku main game ni. Kau ingat tak penat ke? What secret, what power could lie behind this door? Aku pun tak tahu, tapi kalau korang nak tahu, make sure korang komen kat bawah nak part kedua. Okay guys, sekarang ni kita kena tunggu nak jadi 25 Sicilian guys. Habis tu kita upgrade lah sikit. Tak boleh lah upgrade jauh kan, tak apa. Sini lah guys. Saya nak buat satu announcement untuk korang. Okay, aku nak buat satu announcement untuk korang. Announcement ni sangat besar lah. Okay, iaitu giveaway Robux guys. Giveaway Robux. Okay, so bila giveaway Robux tu, okay, so giveaway tu akan berlaku bila kita dapat reach 100 subscribers. Kita akan buat, okay, kita akan buat giveaway Robux guys apabila kita sampai 100 subscribers. So make sure korang tekan butang subscribe tu, okay guys, dan like semua video-video aku, okay. And nanti saya akan bagi tahu syarat tu dekat korang, okay. Saya akan bagi tahu syarat tu untuk korang, and korang boleh apa nama orang kata, ikutlah syarat tu untuk menang Robux. Okay guys, jadi sekarang kita dah 17 Sicilian. Kita akan tunggu kejap saja lagi untuk dapatkan third floor ni, okay. Lagi satu guys, kalau korang nak komen game apa-apa, korang boleh komen dekat bawah, and saya akan cuba untuk main juga game tu, okay. Nanti saya akan buat Discord group, and saya harap korang semua dapat join Discord group tu, okay. Sekarang ni kita 21 Sicilian dah. Tengok kita spin guys. Tak tahu function spin ni. Dia spin lagi lah. Saya tak tekan dah guys. Tengok, saya tak tekan pun, dia spin lagi. Majunya spin. Okay guys, dah nak 25 Sicilian guys. Inilah the moment of truth. Let's go. Kita ada third floor. Jom tengok third floor kita. Wah, pemandangan yang indah guys. Wah, inilah saya rasa ni tempat yang terbagus untuk end video ni, okay. So guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang enjoy dengan video kali ni, make sure korang tekan butang like dan juga subscribe, sebab saya akan buat giveaway Robux bila kita mencapai 100 subscribers, okay. So itu saja guys daripada saya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.